Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini hari Khamis. Okey. Matematik tingkatan 2. Okey, saya dah buat sampai bab 3 dah habis. Form 2. Okey. Bab 4 hari ni. Bab poligon. Poligon. Okey. So kita tengoklah topik ni macam mana. Siapa yang dah pernah belajar dulu, yang bukan yang form 2, form 4, form 2 ini baru untuk kamu lah. Tapi kamu dah belajar basic dia dekat sekolah rendah. Waalaikumsalam. Okay. So pertama kita nak belajar tentang poligon sekata. Poligon sekata ni mempunyai sisi yang sangat panjang, sudut pendalamannya sangat besar. Okay. So kamu kena tahu macam mana nak kira, macam nak kenal poligon sekata. Poligon sekata. So poligon sekata ni dia mempunyai sisi yang sangat panjang. Kalau yang ini bukan sekata. Sisi dia tak sama panjang, satu. Sudut pendalaman dia tak sama besar. So ni tidak sekata. Tidak sekata. Tetapi dia ada satu paksi simetri kat tengah. Satu lagi orang kena faham apakah dia paksi simetri. Paksi simetri paksi yang memisahkan atau yang apa kita panggil tempat di mana dia lipat dua poligon tu. Kalau kita lipatkan dia boleh jadi sama lah. Kalau sekata dia sama panjang lah. Satu, dua. Saya just lukis ni. Dia macam ni. Ni sama panjang. Yang ni sekata. Contoh bagi 6 sisi ni lah. Dia ada 6 paksi simetri. 1 kat sini. 2 kat sini. 3 kat sini. 4 kat sini. 5 kat sini. 6 kat sini. 6 paksi. Maaf, saya masa saya tiba-tiba rasa macam tengah puasa tadi kan. Rasa macam tekak dah kena sakit tekak dah. Dah mula rasa tak selesa. Okay, kalau saya batuk-batuk dalam kelas tu, I'm sorry lah. So dia ada banyak jenis poligon ni. Dia ada yang dia start dengan 3 sisi, kita panggil segi 3. 4 sisi kita panggil segi 4. Lepas tu kita ada 5 sisi panggil pentagon, 6 sisi panggil hexagon. Kamu dah belajar kat sekolah rendah. 7 sisi heptagon, 8 sisi oktagon, 9 sisi nonagon, 10 sisi dekagon. Ini semua adalah nama-nama poligon yang kamu dah belajar kat sekolah rendah. Cuma dekat sini kita kena sambung, kita nak buat pengiraan sikit. Pengiraan. So tanpa buang masa, let's go for that pengiraan. Okay. Pengiraan pertama kita nak belajar adalah sudut pendalaman. Kita panggil sudut pendalaman. Sudut pendalaman tu kat mana? Sekejap, mana pemadam saya? Okay. Sekata yang tak sekata tu penting. Kalau kita nak tahu. Because kita nak gunakan formula yang tertentu lah untuk poligon sekata kita. Bila nak gunakan formula-formula tertentu. So yang pertama kita tengok sudut pendalaman. Sudut pendalaman. Jadi sudut pendalaman ni kita start dengan satu bentuk segitiga. Segitiga. Segitiga ni tak kira lah bentuk segitiga.
Dia boleh jadi segitiga tegak ataupun bukan lah. So bilangan sisi ada 1, 2, 3. Di sini ada satu segitiga je. So satu segitiga, satu sudut segitiga, semua sudut kita campur tiga-tiga ni adalah sama dengan 180. Ataupun dia ada 3 sisi, kita pakai formula dia N tolak 2 darab 180. 3 tolak 2 darab 180. Maka hasil tambah sudut pendalaman 1, 2, 3 ni untuk satu segitiga adalah 180 darjah. Okay. So dia ada banyak lah. Segi empat sama, segi empat. So dia ada 1, 2, 3, 4. Maka dia punya sudut pendalamannya adalah N tolak 2. Formulanya darab 180. Kamu darab dapat 5. So 5 tolak, bukan 5, 4 tolak 2 darab 180. Kita dapat 360 darjah. Okay. N tu adalah formula. Ni formula dia. Formula sudut pendalaman. Okay. N tolak 2 darab dengan 180. Ni kita boleh gunakan untuk semua. Sama ada dia sekata ataupun tidak. Okay. So tak ada masalah. Let's say dia ada hexagon macam tadilah, hexagon. Besar sikit, kita buat besar sikit hexagon. Hexagon 6 sisi kan. Dia tak sekata pun tak apa, tak ada masalah. Bentuk boleh lain-lain sikit. Pusing sikit, apa sikit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, dia 6 je. Maka dia punya hasil tambah sudut pendalaman total lah bukan 1 tau. Total adalah N tolak 2 darab 120 darjah. 6 tolak 2 darab 120 pula, 180 darjah. So kita dapat sini 720 darjah. Yang ni kita boleh guna pakai untuk sekata ataupun tidak sekata, tak ada masalah. Okay, sekata ataupun tidak sekata boleh kita gunakan formula ni. N tolak 2. Nanti kita tengok kat mana penggunaannya. Okay, nampak So saya nak gunakan formula ni, nak selesaikan untuk cari sudut pendalaman bagi sesuatu masalah. Saya lukiskan dulu, awak tengok. Masih lagi dalam topik sudut pendalaman. Formulanya saya tulis kat sebelah lah supaya anda boleh tengok. Apa formula dia yang kita nak pakai? N tolak 2 darab dengan 180 darjah. Okay, let's say kita ada satu bentuk macam ni lah 1, 2, 3, 4, 5. Ni 87 darjah. Yang ni X. Yang ni 102. Yang ini adalah 145. Dan yang satu lagi ni adalah 130. So cari X. Pertama sekali awak kena buat, awak kena cari bilangan sisi. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Maka formulanya lah N tolak 2 darab 180. First of all, tengoklah yang ni semua sudut pendalaman. So, kena pakai sudut pendalamannya formula lah kan. So, 5 tolak 2 darab dengan 180 dapat 3. 3 kita dapat 540 darjah. Maksudnya apa? Kita kena bentuk satu persamaan untuk mencari X. Hasil tambah X 102, 145, 130, 87. Tambahkan semua. X tambah dengan 102 tambah dengan 145 tambah dengan 130 tambah dengan 87. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 540. So yang ni awak tekan kalkulator lah, awak akan dapat berapa?
awak akan dapat 464. Betul? 464. So sini adalah 464. 464 ni apa yang saya kira atas ni. Yang ni. Sama dengan 540 darjah. So lepas tu kita tahu X saya berapa lah. X saya 540 tolak dengan 464. So dapat 40 tambah dengan 36. 76 darjah. So X tu adalah 76 darjah. Tu cara kita gunakan formula sudut pendalaman. Okay. N tolak 2 dalam 180. Dia akan dapat 76 di sini lah. Saya gunakan formula. Satu formula yang saya guna. Yang ni saya kena susun balik lah. Ini adalah satu persamaan. Kita tahu hasil tambah 1, 2, 3, 4, 5 adalah 540. It's common sense. Tapi kamu kena belajar cara nak buat. Kena belajar cara nak buat. Okay? Faham? Ya, tambah semua sini. 464 ni adalah 102 tambah 145 tambah 130 tambah 87. You akan dapat 464. Okay? Dan kemudian 464 kamu bawa ke sebelah kiri awak, ke sebelah kanan awak, tolak dapat 76. Okay? Let's say saya bagi satu lagi bentuk 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni 6 pula. 6 cc. Cuba kalau siapa ada kat sini boleh try buat lah. Kau nak buat B. Soalan dia macam ni. Yang ni dia tak bagi tahu. Yang ni dia bagi. Yang ni adalah 90 darjah. So akan tahu bentuk macam ni adalah 90 darjah. So kita dapat sini 164. Sini kamu nak tulis, kamu boleh tulis lah. Kalau tak nak tulis, dia. Ini soalan dia. Soalan dia memang tak tulis. Ini soalan dia. Dia suruh cari X. 115 darjah. Kemudian kita ada 98 darjah. Cari X. So sama juga. Pertama kita cari 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, maka N tolak 2 darab dengan 180 darjah. N dia 6. 6 tolak 2 darab 180. Kita akan dapat di sini 720 darjah. So anda kena buat persamaan. Anda kena buat persamaan. Lepas tu awak akan dapat lah. So apa persamaan awak kena buat? Awak kena tambah X tambah dengan 115 tambah dengan 98 tambah dengan 164 tambah dengan 90 tambah dengan 107. Kesemua ni adalah sama dengan 720 darjah. Maka kita akan dapat sini X tambah 574 darjah sama dengan 720 darjah. Oleh itu X saya ialah 720 darjah tolak 574. Saya akan dapat 146 darjah. Yes. Okay. Tak susah lah. Cuma kena ada satu skill menyusun. Susun apa? Dia punya persamaan dia. Kena belajar that skill. Lepas tu bila kamu dah susun, dan kamu boleh buat operasi algebra untuk dapatkan jawapan. Sama-sama. Yalah, saya faham. Boleh pergi tidur, jangan takut. Saya pun tak buat lama hari ni. Minggu depan saya akan start balik hari Khamis. Besok saya buat last live. Besok saya buat tingkatan 5 advance. Lepas tu saya akan stop. Saya akan berhenti untuk beri laluan. Untuk raya. So bila raya sudah habis, raya yang tak tahu yang ke berapa, hari Khamis, saya akan start balik. Okay, saya akan start balik. So mungkin nanti slow dia akan pick up balik. Okay.
Okay, let's say dia bagi kita sekarang X bukan satu tempat. Dia bagi dua tempat. So, anda kena buat persamaan. Saya tunjuk. Ada batuk sikit because yalah, cuaca pun panas. Panas, hujan, panas, hujan, panas, hujan. Dah sakit tekak. Okay. Let's say saya bagi satu lagi bentuk macam ni. Sembilan puluh dia tak bagi tahu. Sini X, dan sini adalah 50 darjah. Okay. Cari X. Cari X. So, formula sama. N tolak 2 darat 180. N kita 5 cc, 5 tolak 2 darat 180. Saya akan dapat 540 darjah. Sekarang X ada 2. X ni ada 2. Jawapan dia C se. Mana ada C kat sini? Ni bukan ABCD lah. Tak ada ABCD pun. Mana dapat C? Okay. 90. Ni ada 2X. X tambah X. Tambah. Ini 90. Ni pun 90. Tambah dengan 50. Sama dengan 3. Okay. 540. So 180 plus 50 230. Betul? So 2X tambah dengan 230 sama dengan 540. 310 kurang tepat. Benji King betul. 155. Okay. So 2X sama dengan 540 tolak 230. Kita dapat 2X sama dengan 310. Kamu dapat 310 di sini tadi. Tapi kalau lupa nak bagi 2. Because X ada 2. So kena bahagikan dengan 2. So apa saya buat? X sama dengan 310 bahagi 2 155 darjah. Very good. Kena bahagi because kita ada 2X kat sana. Nampak? 2X kat sana. So kamu kena bahagi. Boleh? Tak susah. Ni kena belajar, tengok, and then should be no problem lah. Okay, saya bagi satu lagi. Cuba try buat. Okay, sekejap. Saya padam ni tau. Siapa yang nak ambil lah. Atau tadi dah ambil kan, saya padam balik. Saya nak lukis benda yang baru awak buat. Let's say yang ini bentuk macam ni. 1 2 3 4 5 6. Yang ini 3X. Yang ini X. Yang ini X. Yang ini 130 darjah. Okay. Yang ini 116. Dan yang last kali ni 79. Cari X. Cari X. So kamu kena cari 1, 2, 3, 4, 5, 6. First kamu cari berapa sisi. Lepas tu kamu kira. Berapa sisi ni? 6 sisi. So berapa demi sudut? Cuba kira. Pakai formula ni. Okay, good. Dah dapat dah 720. So just gunakan balik the formula. Isikan dia punya
N dia 6. Okay. And you akan dapat sebagai 720. Maksudnya apa? Hasil tambah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni 720. Okay. Bila dapat 720, bentukkan persamaan linear lah, ataupun persamaan algebra dia. Okay. So buat X tambah X tambah 3X. So X tambah X tambah 3X. Anda pergi ikut sini. Satu round pusing. So kamu takkan tinggal apa-apa. Okay. Tambah 79 tambah 116 tambah 130 sama dengan 720. So ini 79 246 tambahkan dengan tu dapat apa? 325. 246 325. So sini dapat 5X tambah dengan 325. Okay, sama dengan 720. Maka 5X saya akan jadi 720 tolak dengan 325. Saya akan dapat berapa? 395 maybe. 395. Dan 5X ini saya kena bahagikan dengan 5 nanti. Saya akan dapat X sama dengan 395 bagi dengan 5 dapat 79. Okay. Bagus. Good. That means you dah belajar. You dah tahu. This is your basic polygon. With just one formula, you boleh jawab macam-macam jenis soalan. Okay. Senang je sebenarnya. Tak susah pun. Thank you for the rules. Okay. Kita pergi kepada sudut pendalaman. Satu sudut pendalaman. Tapi yang ni hanya boleh guna untuk polygon sekata je. Okay. Awak kena bahagikan. Yang ni saya rasa nak kejap. Saya nak bagi tahu sekarang je. Atau dia punya formula boleh juga, tak ada masalah. Kita apa? Sudut pendalaman bagi polygon sekata. Yang ini hanya untuk polygon sekata. Kalau bukan polygon sekata tak boleh buat macam ni. Satu sudut pendalaman. Let's say saya ada bagi satu sudut pentagon macam ni. Pentagon ni adalah pentagon sekata. Sama panjang lah. Lebih kurang sama. Okay. So apa saya buat? N tolak 2. Nak cari sudut pendalaman saya kena darab ni kan. So saya akan dapat 5 tolak 2 darabkan 180 darjah. So saya akan dapat 540. Hasil tambah A, B, C, D, E. Kalau saya letak sini A lah. A. Ini semua sama. A. Saya letak A kenapa? Nilainya adalah sama. Maka 5A ni sama dengan 540. Okay. 5A ni adalah sama dengan 540. Berapa 1A? 1A adalah 540 bahagi dengan 5. Iaitu 108. Maka formula ini kita boleh tambahkan sikit. Okay. Sudut pendalaman bagi polygon sekata. Hanya untuk polygon sekata je. Kalau bukan sekata tak boleh guna. Okay. Adalah N tolak 2 darab 180 bagi N. So akan dapat. Okay. Let's say saya ada satu sudut sekata untuk hexagon pula. Hexagon 6 sisi kan. So hexagon ada 6 sisi. Satu. Sekejap. Bukan macam ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nak cari satu sudut ni. X. Berapa?
Awak gunakan formula yang atas saya cikgu dah bagi. X sama dengan N saya 6 tolak 2 darab 180 bagi 6. So saya akan dapat 120 darjah. Okay, yang ni hanya untuk poligon sekata. Saya main favorite bah. Yang ni favorite bab saya. Saya suka buat. Saya suka buat poligon, saya suka buat bulatan yang sudut-sudut dalam bulatan, saya suka buat soalan-soalan yang berkaitan dengan sudut. Memang saya suka buat. Okey. Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, saya pergi pada sudut peluaran. Lepas tu saya akan stop dekat sudut peluaran lah. Saya tak nak pergi lagi. Sudut peluaran awak kena tahulah. Sudut peluaran dia magic, bukan magic lah. Dia tak kira apa bab, apa poligon bentuk, hasil tambah sudut peluaran adalah 360. Okay, apa dia sudut peluaran? Ni sudut pedalaman kan? Saya tengok sudut peluaran pula. Sudut pedalaman lebih kurang macam ni. Tak banyak. Bukan tak banyak. Maksud saya dia itu formula dia yang ada dua tu. Satu untuk tak kisah untuk squatter ketat yang pertama tu. Yang ni yang kedua adalah untuk scatter. Yang ini adalah sudut peluaran. Sekarang saya bagi tahu sudut peluaran. Sudut peluaran bagi apa-apa poligon, tak kira apa bentuk, hasil tambah dia adalah sama dengan 360 darjah di luar. Tak kira apa bentuk, scatter ke tak scatter ke, semua tambah dapat 360. Macam mana? Let's say saya bagi awak satu sisi 4. Dia bentuk macam ni lah. Ini poligon. Jangan terkejut. Poligon macam ni. Walaupun dia macam ada panjang-panjang sikit, ini tetap poligon. Dan sudut di luar yang ni X dia bagi. Ini 100. Ini 70. Dan yang ini 80. So saya cari X. So apa nak buat? You just have to buat satu persamaan mesti equals to 360. So apa you buat? X tambah dengan 80 tambah dengan 70 tambah dengan 100 sama dengan 360. Maka X tambah dengan 250 sama dengan 360. Oleh itu X saya adalah 360 tolak dengan 250 dapat 110 darjah. Tulislah darjah dia. Saya selalu lupa. Awak tulis darjah dia. Jangan lupa. Okay. 110. Very easy. Ini yang tadi saya kata sudut peluaran. So dia boleh keluar macam-macam bentuk. Macam-macam size. A soalan B. Kita ada Alhamdulillah, syukur. Bagus kau dapat. Jadi 90 oh my god. Sudah mula dapat sesama pula. I think going to get sick. But never mind lah. Kita habiskan dulu. Ini 60. Ini 85. Ini disuruh cari X. Yang ni dia tak bagi tahu. Tapi kita tahulah. Yang ni lah 90. So apa you buat? You try buat dia punya persamaan. Mesti 360. So you buat X tambah dengan 290 ni 90 and 90 tambah dengan 85 dengan 85 dengan 6 60 sama dengan 360 darjah.
35 bagus. 180, 180, 240, 240, 240, 335, 240, 325, 32. Ya, 35. Betul. 35. Betul. So, dapat X tambah dengan 18, 18, 265, 265, 325. Kamu kira lah. Pakai kalkulator pun boleh. So, X saya adalah 360 tolak dengan 325. Dapat 35 darjah. Saya suka bab ni, senang. Bab ni penambahan pun tak susah sangat. Nak pakai kalkulator pun kita boleh buat fast calculation. Tak ada masalah. So tak susah sangat lah. Quite easy. Okay. Jom kita pergi sikit kompleks sikit. Tengok boleh buat tak. Saya padam dulu siapa yang nak screenshot lah. Kalau tak saya padam. Okay. So benda ni saya ada letak ulangannya lah. So anda boleh pergi kat saya profile, tengoklah. Anda boleh nampak ulangan di mana saya letak. Pandai-pandai carilah Saya tak boleh sebut dalam live saya. Let's say soalan C. Okay, soalan C saya bagi satu lagi. Bentuk dia macam ni, kompleks. Dia bukan kompleks lah, bentuk dia sama je. Cuma kita nak pastikan dia okay, macam ni. Macam ni. Okay. So yang ni 55. Yang ni X yang kita nak cari. Yang ni 87. Yang ni adalah 64. Yang ni kat dalam dia bagi 105. Dan yang ni 120. Okay, nampak? Soalan ni ada jahat sikit. Okay. Dia suruh kita cari X tapi dia bagi 2 sudut dekat dalam. So we are not interested for dalam. So kamu kena cari kat luar kat sini berapa. Satu garis lurus kita berikan tingkatan 180 darjah. Maka 180 telah 105 boleh cari kat luar ni adalah 75. Here is 75. Ni 180 juga. Maka sini kat luar 180 tolak 120 dapat sini 60. Hasil tambah 2 luar dengan dalam mesti dapat 180. Dan kita boleh ambil sekarang yang luar ni. Bentukkan satu persamaan yang simple equals to 360. So X tambah 87 tambah 64 tambah 75 tambah 60 tambah 55 dapat 360. So berapa saya dapat? 130, 190, 190, 254, 254, 300, 341. Yes, correct. X tambah 341 equals to 360. So yang akan dapat X awak lah. X sama dengan 360 tolak 341, 19 darjah. So jangan tertipu. Jangan tertipu dengan sudut yang dibagi kat dalam ni. Kamu kena cari sudut yang kat luar. Bila kamu dah dapat cari sudut yang kat luar, kamu akan dapat. Tapi ingatlah, this is everything equals to 360. Semua sama dengan 360. Tak kira apa bentuk. Okay? Okay, saya bagi satu lagi soalan. Awak try buat. Lepas tu saya end live. Yang ni saya tak nak buat. Awak buat dulu. Jawapan betul. Dan we call end live. Okay? So minggu depan kita sambung. Bukan minggu depan. Minggu depan hari Khamis kita sambung. Okay? Minggu depan hari Khamis saya sambung. Besok last live saya untuk sebelum memberi laluan kepada raya lah, kita nak beraya kan. So saya takkan buat live semasa raya.
So selepas raya tu hari Khamis saya sudah start. Dan kita akan ikut jadual yang saya dah buat dulu lah. Saya memang dah ada jadual dia. So okey, yang ni dibagi kat dalam 142 darjah. Ni bagi dalam 75 darjah. Yang ni dibagi kat luar 60 darjah. Dan dia suruh cari X. Okay. Suruh cari X. So saya dapat sama macam tadi lah 180 tolak yang dalam, dapat luar sini 38. 180 tolak dengan 75 dapat luar ni 105. Sekarang kita gunakan yang luar sahaja untuk dapat jawapan. So X tambah dengan 38 tambah dengan 105 tambah dengan 60. Jangan lupa yang ni. Student selalu lupa yang ni. Tambah dengan 9. 90 dapat 306. 60 darjah. So 1,5, 155, 155, 193 kot. 155. Sekejap. 150. 150. Sini 255. 255. 293. Okay. So X tambah dengan 293 dapat 360. Maka X saya adalah 360 tolak 293. Saya dapat 67 darjah. Itu X saya. Okay. 117. 67. 67. Okay. Kerana kita ada 90 kat sini. Jangan lupa. Simple. Okay. Minggu depan saya akan datang. Saya akan ajar awak macam mana kita nak gunakan sudut peluaran. Kita nak cari bilangan sisi. Okay. Besok siapa yang berminat boleh join untuk AdMaths tingkatan 5. Kita sambung sikit lagi. Tapi saya rasa tak boleh habis bab itulah besok untuk AdMaths. So jumpa esok insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berpuasa untuk esok. Bye.